A? SPM dulu 10A, straight A's. Wah, sekolah menengah apa? Saya dulu sekolah dekat SMK Semai Petra, dekat Kota Baru Kelantan. And saya belajar dekat Vanderbilt University, Tennessee, USA, Amerika. Sekarang buat apa? Okay, sekarang saya adalah full-time businessman. Saya ada kilang sambal, dendeng dan juga rendang. 3 buah kilang dekat Kota Baru Kelantan. Saya juga baru run restoran sekarang ni, Rembayung, projek terbesar sekarang ni. And selama 10 tahun ni saya adalah seorang content creator lah. Boleh kita masuk? Jom KA nak bawa korang masuk ke restoran pertama KA, Rembayung, yang terletak di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Okay, selamat datang. Rembayung ni actually impian lama KA lah. Dah dekat 10 tahun dah plan ada restoran. Finally kita buat konsep macam gudang glass house, and dekat dalam ni memang fokus kepada menu kampung sahaja. And as you can see, meriah sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 225 seating capacity kat dalam ni. Orang boleh makan kat bawah, kat atas pun boleh juga. Kat sini memang kita utamakan elemen-elemen kayu, and makanan pun banyak makanan yang kita biasa makan time kecil. Ada masak lemak, ada sambal, ada kerabu, ada budu pun ada. Jom KA bawa korang naik ke atas. So projek ni memakan modal RM4 juta. Dan bila KA buat pun agak nervous, tak tidur malam sebenarnya. Tapi penat lelah selama setahun and penat menyimpan rahsia. Akhirnya bermalulah. Kenapa nama Rembayung? Sebenarnya tak adalah orang kata kita buat nama yang betul-betul nak ada makna yang kena dengan restoran. Tapi somehow dia align dengan vibe di Rembayung sendiri. So dia punya lighting, dia punya vibe lebih ke arah kampung senja. And kalau boleh tengok kat sini kita ada kipas yang besar kat atas. So KA nak wujudkan feeling berangin, macam duduk dekat atas bangku kat kampung ataupun dekat tepi-tepi pantai. The best part is kita sebenarnya terletak kat sini, nampak? KLCC kat sana je. So boleh nampak KLCC. Okay? So ini view bahagian atas. So customer boleh makan dengan tenang. Jangan risau, walaupun datang tengah hari, actually sangat sejuk sebenarnya. Kita ada lebih kurang 16 biji aircon. 3 kipas yang besar. Daripada pagi sampai malam kita akan make sure customer kita selesa. Pertama yang datang ke Rembayung, KA balancekan yang pedas dengan yang kurang pedas. You should try daging salai masak lemak, sotong sambal tumis petai, ikan siakap belada merah, masak lemak putih Kelantan. Iaitu resipi family KA. Ramai yang puji dengan kerabu semua. Tapi bukan tu je, banyak lagi menu lain. Resipi air pun memang KA R&D dengan tim for the past 4 months. Make sure semuanya sedap-sedap untuk customer kita lah. Challenge terbesar ialah ia adalah restoran pertama saya. Jadi saya tak pernah ada background run restoran. Restoran pertama tu terus kita buat besar-besaran. Macam benda, ada hari yang atap kita bocor, ada hari yang saya salah cat dinding. Tapi to me, inilah fasa yang saya lalui masa saya develop Sambal Nyet 5 tahun lepas. First time tu memang sangat-sangat mencabar. Tapi bila buat kilang kedua, kilang ketiga, dia dah jadi mudah. So hopefully dengan Rembayung ni, by the time kita ada restoran kedua, yakin je. Belum lagi. Mana tahu maybe time tu kita dah banyak dah pengalaman sebenarnya. Boleh KA share tak about your vision? Vision saya sebenarnya, kalau boleh saya nak diversifykan portfolio saya. Saya dah handle bahagian content creation, manufacturing dan juga e-commerce and also affiliate. So now, restoran ni adalah langkah pertama KA ke dalam dunia retail ataupun offline. So itulah benda yang KA plan for the next 10 years. Saya nak dekat lagi dengan audience saya. Saya dah buat video kan, dapat million of views, million of followers, tapi saya tak boleh jumpa diorang depan-depan. So restoran ni lah tempat KA bersua muka dengan supporters KA untuk saya tanya diorang, feedback diorang, tu ni berinteraksi dengan customer saya. Hopefully dengan buat macam tu, relationship kita dengan audience kita bertahan untuk berpuluh-puluh tahun lamanya nantilah. Singgahlah ke Rembayung. InsyaAllah KA akan expandkan crowd dalam ni secepat yang mungkin.